Baru baik saya. Dia juga kereman. Benda yang kau geram bila travel kan, aku dah bawa, dah standby semua, dah get ready semua. Tapi untuk barang pesanan macam aku cakap lah, tertinggal. Sikat pula tertinggal. Lepas tu kalau untuk kerja kan, ni mic sebab tertinggal, kena beli. Tapi nasib baik murah. Tapi kualiti bagus lah. Benda datang bagus gila. Aku tertinggal tapi beli dekat kedai, harga dia RM100. So far padu mic ni. Ni masalah ni, Osmo Pocket 3. Normally saya buat vlog pakai Osmo Pocket 3, tapi SD card tertinggal. Itulah. Tapi misi tetap diteruskan dalam tak buat vlog. So videographer pun sibuk, so kita buat vlog sendiri. And guna je lah apa hari. Okay, Alhamdulillah saya dah sampai di Kelantan, Kota Baru. So kita rehat kejap. Tadi kita dah jumpa meet up tim Kuantan kita untuk discuss program BOP. Kita nak discuss program TDC diorang. Kita nak discuss program, kita dah cerita pasal office. Actually sebenarnya office lama kita tu landlord dah jual kepada pembeli. Pembeli dia adalah hospital lah. So kita akan cari office baru. Dan selepas settle tim Kuantan, okay, sebab walaupun esok kita ada raya untuk tim Kuantan juga, okay, pada malam esok, tapi kita still discuss hari ni sebab takut masa tak sempat. Okay, masa tak cukup. So sekarang saya dah berada di Kota Baru. So ni view dia, pemandangan Kota Baru di Ibis Hotel. Dan insyaAllah malam ni kita akan beraya bersama tim Maxonian Kelantan. Tukar MC. Hai, selamat datang. Selamat raya di Kelantan. Oi, okay. Sama dengan MC kan? Saya MC di event dia. Okay guys, Maxon Kelantan memang heboh. You tahulah daripada satu Malaysia ni dia adakan majlis raya untuk ejen-ejen ni. Siapa lagi yang boleh buat selain daripada Maxon Kelantan? Terima kasih. Kita bagi tepukan kepada bos kita, Mr. T. Kita bagi juga tepukan kita kepada kita punya FT. Kita Mr. Shu. Datang ke Kelantan juga. Okay guys, okay, sekejap sekejap. Kau unit 50 units kan? 180 SF today. Tak apalah, 174 lah. Tak apalah. Kau ni raya lah. So kita berjaya jual 180. So by cake ni siap ada 24 lah. Jadi kita jual 180. Marketing. Kat Kelantan ni diorang jual kondo. Okay, kita sudah sampai dekat hotel. Lepas kita punya program tadi dengan tim Maxon Kelantan. So esok kita akan pergi ke Terengganu. Dan insyaAllah malamnya kita akan ke Kuantan. So malam ni aku nak tidur dulu. Bye bye. Okay. Alright, so sekarang ni hari kedua. Kita akan breakfast dulu and then kita akan bergerak ke Kuala Terengganu. Okay, kita akan tengok office and then kita akan pergi ke Kuantan untuk kedua-duanya majlis raya. Okay, dan pada hari Ahad kita akan tengok kita punya bakal new office sebab kita punya jiran hospital sekarang nak take over kita punya tempat. Alright. Setahun sekali datang. Di Sarawak Terengganu office. Straight dari dekat airport. Tu airport. Jadi dia punya office. Nak kita rehat sekejap 10 minutes and then kita proceed seterusnya untuk perjalanan kita ke office Kuantan. Okay, Alhamdulillah sampai sudah saya di Kuantan. Okay, nah tadi perjalanan lebih kurang dalam nak dekat 3 jam lah. Kita berhenti rehat sekejap dan kita sambung balik daripada Kuala Terengganu. Dan sekarang ni kita nak get ready untuk kita berehat sekejap dan kita get ready untuk kita punya tim raya di Kuantan. Ada kambing. Semua region berebut-rebut ni, paling lawa ni. Start.
Jom kita tengok apa lawak dia. Penuh macam biasa lah. Dekat jauh sikit. Terukut kalau tak ada. Okay, Fauzi. Okey, tamat sudah kita punya program untuk sesi Raya Pantai Timur pada kali ini. Okey, kita ada director yang pergi ke selatan, Melaka, Negeri Sembilan dan juga Johor. Lepas tu ada salah seorang director kita lagi seorang juga pergi ke utara, which is Perak, Penang, and then dia terus ke Kelantan dan follow saya untuk ke Terengganu dan juga Kuantan Pahang. Minggu depan kita akan pergi ke Sarawak dan juga Sabah. Okey, tapi kali ini kita tamatkan vlog kita dekat sini saja. So terima kasih kepada semua yang tengok. Jangan lupa like, subscribe dan share. Kepada mereka yang nak jadi ejar tanah, boleh klik link di syukrizohari.com dan kalau ada team leader yang nak join, kita akan bagikan panduan pada anda macam mana nak jadi seorang team leader yang ada grup yang besar. Okey, dan macam mana nak expand anda punya team di banyak region, dan macam mana anda nak ada legacy plan, anda nak ada group on group, rent get rent, punya benefits, and then car bonanza, parent incentive dan lain lagi. So jangan lupa like, subscribe dan share. Jumpa anda di next vlog.